Tapi kalau otak kita sempit, kononnya terlalulah salafi kita ini, sehingga menjadi begitu sempit, pilihan raya tak boleh, demonstrasi tak boleh, semua tak boleh, kemudian kita duk kalut orang bukan Islam menguasai urusan kita. Itu di atas kebodohan kita. Ruang yang ada gunakan. Nabi apabila nak masuk semula daripada Taif, setelah dihalang oleh Quraisy, tapi Nabi menggunakan talabun nusrah. Nabi meminta daripada pemimpin Quraisy yang tidak memusuhi Nabi untuk menolong Nabi, iaitu Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi setuju untuk memberikan protection kepada Nabi. Nabi masuk di bawah protection dia, kembali ke Mekah. Bukan Muslim. So kita kena lihat, jangan terlalu sempit, tapi jangan terlalu naif sehingga orang boleh juga membuat strategi akhirnya mengalahkan kita. Tapi janganlah terlalu sempit sehingga akhirnya kita tidak ada ruang pemikiran politik yang elok.